Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi bersama saya Puan Siti Rohayu binti Muhammad Yusof selaku moderator Siri Telaah tahun 2026. Pada kali ini kita akan bawakan lagi banyak buku-buku yang akan dikupas dengan panel-panel yang sangat menarik untuk tahun ini. Maklumat yang disampaikan di dalam program ini adalah untuk tujuan pembudayaan ilmu sahaja. Segala pendapat ataupun komen peribadi panel bukanlah pendirian rasmi universiti. Pihak universiti tidak akan bertanggungjawab bagi komen ataupun pendapat yang dikeluarkan oleh panel itu sendiri. Okey, justru itu Siri Telaah ini dibawakan khas daripada studio Pita di UiTM Shah Alam. Untuk maklumat viewers di luar sana, program ini merupakan program pembudayaan ilmu. Untuk makluman juga, Telaah merupakan satu platform pengajian dan perbincangan ilmiah yang memberi kesan penekanan kepada pembacaan, penelitian dan penghayatan teks atau isu secara mendalam dalam suasana beradab dan juga berstruktur. So Alhamdulillah, saya tak naklah buang banyak masa lagi. So kita akan terus memperkenalkan panel kita pada petang ini, iaitu Saudari Dayang Lin Hamizah. Saya kenalkan itu saja. Nanti kita tanya Tuan Padan sendiri. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera diucapkan kepada Saudari Dayang. Boleh kenalkan latar belakang Saudari Dayang dan apa buku yang kita bawa hari ini? Silakan. Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. Pertama sekali saya nak mengucapkan terima kasih kepada Puan Siti Rohayu kerana telah memberi saya peluang untuk menghadiri Siri Telaah pada petang ini. Jadi nama saya seperti yang Puan Siti Rohayu telah perkenalkan tadi, nama saya Dayang Lin Hamizah, boleh dan dikenali sebagai Dayang. Saya daripada Fakulti Pengurusan Maklumat, iaitu pengurusan perpustakaan dan sekarang berada di semester 7. Okey, jadi buku yang saya pilih untuk Siri Telaah pada hari ini adalah Adat Perpati, Common Law dan Equity, satu perbandingan. Jadi buku ini, kenapa saya memilihnya adalah kerana terdapat relevansi kepada masyarakat dan juga khususnya negara kita kerana yang mana ianya sangat relevan dalam konteks Malaysia yang mengamalkan sistem perundangan majmuk. Contohnya sistem perundangan sivil, syariah dan juga adat yang masih diamalkan oleh masyarakat di dalam Malaysia lah. Okey. So kalau kita tengok kepada tajuk ni, buku ini sendiri iaitu Adat Perpatih, iaitu yang berkaitan dengan law dan sebagainya. Kenapa ia menarik minat Dayang untuk orang kata mengetengahkan buku ini untuk dikongsikan dengan viewers di luar sana? Pertama sekali adalah saya nak meningkatkan tahap pembacaan kepada ke arah perundangan ataupun kepada ke arah sejarah. Hal ini adalah kerana remaja ataupun pelajar pada zaman sekarang amat kurang mengambil tahu tentang sejarah pada masa kini ataupun hal-hal ehwal semasa dan khususnya undang-undang yang dah lama kita tak ambil tahulah. Contohnya macam adat perpatih, kerana ianya dah sebuah adat yang hampir lapuk ditelan zaman. Okey, sebab itulah buku ini dipilih. Kalau kita tengok pula kepada intipati di dalam buku ini, boleh kongsikan dengan viewers di luar sana juga kenapa, apakah prinsip utama adat perpatih dan common law yang digarapkan di dalam buku ini? Okey, jadi prinsip utama di dalam adat perpatih seperti yang kita tahu, adat perpatih itu adalah ianya sebuah
garis undang-undang yang mengikut keturunan ibu ataupun dikenali sebagai matrilineal ataupun dikenali juga sebagai kolektivisme. Yang mana contohnya harta pusaka, harta tanah, ianya sepenuhnya dimiliki oleh keturunan ibu ataupun anak perempuan. Dan juga masyarakat pada masa dulu, setiap anggota besar itu mereka mempunyai tanggungjawab terhadap keluarga mereka untuk menentukan keputusan siapa yang mendapat harta pusaka ni lah. Jadi mereka membuat keputusan ini melalui musyawarah ataupun dikenali sekarang kita panggil sebagai mesyuarat lah. Dan juga adat perpati ini mereka sangat menekankan konsep kepentingan kepada komuniti ataupun kepentingan untuk sebuah keluarga. Manakala common law pula, ianya adalah sebuah undang-undang yang lahirnya daripada rakyat British pada zaman dahulu. Dan juga ianya sangat menekankan hak individu ataupun bersifat patriarkal. Kalau tadi bersifat matrilineal, jadi common law ini bersifat patriarkal. Okey, itu antara orang kata intipati yang ataupun prinsip utama yang diterapkan dalam buku inilah. Okey, boleh ke Saudari Dayang kongsikan dengan saya dan juga viewers di luar sana apakah persamaan ataupun perbezaan antara adat perpati dan juga equity dalam common law? Okey, jadi persamaan antara adat perpati dan equity dalam common law ini sebenarnya kedua-duanya adalah sebuah undang-undang yang ingin mencapai keadilan. Dan juga tetapi ianya melalui beberapa perbezaan. Kalau adat perpati melalui norma sebuah masyarakat dan juga musyawarah. Tetapi common law ini ianya melalui budi bicara antara kedua-dua pihak untuk mencapai keadilan itulah. Okey, ini buku ini sebenarnya memberi info kepada viewers tentang adat perpati dan juga common law itu sendiri. So sebenarnya salah satu yang menarik, mungkin ada setengah viewers luar sana ataupun saya sendiri, kita kalau dari segi normalnya kita kadang-kadang kita kurang mengetahui dan Betul. mengetahui tentang adat-adat, bukan adat perpati, kita ada banyak lagi adat yang dipraktikkan di Malaysia kan, macam tu. So soalan seterusnya kepada saudari lah, bagaimana pertumbungan adat perpati dan common law ni mencerminkan pertumbungan antara perundangan tempatan dan pengarah kolonial? Okey, jadi berdasarkan buku yang saya pilih ni, perbandingan yang ataupun analisis yang telah dibuat oleh penulis Rais Yatim itu sendiri, beliau menyatakan beliau telah membuat perbandingan bahawa ianya bukan sahaja perbandingan teknikal antara dua sistem undang-undang, tetapi juga ia telah mencerminkan pertembungan sejarah antara sistem perundangan tempatan dan juga sistem perundangan yang telah dibawa oleh penjajah British. Jadi sebelum kedatangan British itu sendiri, masyarakat Melayu sudah mempunyai sistem perundangan sendiri, iaitu adat perpati itulah. Manakala selepas penjajahan pula, common law diperkenalkan untuk menjadi asas kepada perundangan di negara kita sehingga sekarang. Jadi melalui analisis dan perbandingan yang telah diulaskan oleh penulis Rais Yatim, ia telah memperlihatkan bahawa sistem kolonial memberi keutamaan. Sistem kolonial ini lebih memberikan keutamaan kepada undang-undang bertulis dan juga institusi mahkamah itu. Oh, itu. Okey, so itu yang kita nak fahamkan intipati dalam buku ini. Soalan saya seterusnya, okey, dalam konteks Malaysia hari ini, apakah prinsip-prinsip adat perpati yang masih relevan untuk diaplikasikan
dijadikan rujukan dalam sistem perundangan moden. Boleh saudari kupaskan sedikit? Okay, prinsip-prinsip adat pepatih yang masih kita boleh aplikasikan pada pada masa kini. Sebenarnya adat pepatih ini masih mempunyai nilai yang sangat relevan, walaupun sistem perundangan Malaysia pada masa kini menggunakan sistem common law itu sendiri. Hal ini adalah kerana adat pepatih ini seperti yang saya kongsikan tadi, ia sangat mengamalkan konsep musyawarah dan juga iaitu penyelesaian secara damai. Jadi dalam dunia moden ini, pendekatan seperti ini iaitu ianya dikenali sebagai pendekatan mediasi ataupun ADR, iaitu penyelesaian alternatif pertikaian, sangat perlu diberikan keutamaan, dan prinsip ini adalah sama dengan prinsip yang wujud dalam adat pepatih. Okay. So mungkin kita boleh minta kepada saudari Dayang untuk membuat sedikit kesimpulan kepada apa yang sangat best mengenai buku ini. Untuk kita nak kongsi dia dengan viewers di luar sana. You nak menarik, kita macam mana nak menarik minat kan, terutamanya golongan-golongan generasi sekarang untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi dengan adat pepatih yang ada di Malaysia ni. Okay, jadi kepada semua kawan-kawan dan pembaca, viewers di luar sana, saya sangat rekomen kawan-kawan untuk memperbanyakkanlah membaca buku-buku yang berkaitan dengan sejarah, yang berkaitan dengan undang-undang, kerana hal ini adalah membantu kita untuk menambah pengetahuan kita, dan sejarah itu tidak pernah mati, dan sejarah itu adalah salah satu ilmu yang membolehkan kita menjadi orang yang lebih maju pada masa akan datang, kerana setiap perkara yang terjadi pada masa dahulu ataupun semua kesilapan-kesilapan yang nenek moyang yang kita pernah buat dulu, kita boleh ambil jadi iktibar dan menjadikan rakyat Malaysia ni menjadi orang yang lebih berpengetahuan dari sudut sejarah dan juga undang-undang. Okey, itu yang disimpulkan oleh saudari Dayang. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari Dayang atas perkongsian beliau mengenai buku adat pepatih ini. Semoga apa yang dikongsikan oleh saudari Dayang pada sesi telaah pada kali ini akan memberi sedikit, orang kata, gambaran mengenai adat pepatih itu sendiri. Mudah-mudahan menjadi inspirasilah kepada semua viewers di luar sana. Senang kan nak dapatkan buku ni? Dapatkan di Perpustakaan Tun Abdul Razak 1. Betul? Ya, betul. Okay. So dengan ini maka selesailah sesi telaah kita pada kali ini bersama saudari Dayang. Alhamdulillah, semoga segala perkongsian dan kupasan yang disampaikan dapat memberi manfaat kepada semua yang ada. Selaku pihak penganjur, kami merakamkan jutaan terima kasih kepada panel kita, saudari Dayang, kerana hadir dan memberi komitmen untuk menjayakan siri telaah pada kali ini. Semoga kita terus istiqamah dalam menuntut dan menelaah dan menghayati ilmu. Alhamdulillah, insyaAllah kita akan jumpa lagi dalam siri telaah yang akan datang. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.